Sarul Umbrella, borak dalam geli. Sebab lagi beberapa hari Cik Ana pula nak kena interview kat situ. Dijemput hadir untuk menjadi tetamu podcast Borak Dalam Geli. Saya nervous sampai tak sihat ni. Sakit tekak, sakit badan, tak sihat betul. Sekarang mata saya panas-panas, badan rasa sakit-sakit. Dedor. Ha? Dedor. Dedor. Tahu tak dedor apa? Lepas tu Dedor tu masa apa? Jauh pula. Muar lah. Orang Johor lah. Johor lah. Johor dedor. Oh muar. Lagi gebor. Gebor atau gebor? Gebor apa? Selimut. Oh. Apa lagi? Macam tu lah. So so lepas makan nasi dagang tu, apa nama tempat nasi dagang tu? Mekno nasi dagang. Mekno nasi dagang kata dia. Cik Ana tak pernah makan kat sini. Selalu makan yang dekat Puchong tu je. Ni kita orang pergi dengkil. So lepas tu nak pergi tengok survey tempat studio Borak Dalam Geli Sarul Umbrella. Ramainya orang. Where's to parking? Lambat. Oi, beratur macam dekat Puchong guys. Alamak. Mekno nasi dagang. Nanti kita pergi makan situ. Dia ada dua ruang. Dua nasi dagang. Tak naik kot? Habis. Bungkus. Makan dua. Satu ayam, satu ikan. Satu ayam, satu ikan. Okey, tekan. Yang ayam bagian apa? Tak kisah. Tak kisah. Kuah banyak sikit kak? Dah lah tu. Kalau siap lagi tu. Ambil apa ni? Tu. Ni apa nama dia? Cik ais madu. Oh, Cik Ais madu. Oh, lempah dia. Ni Cik Ana sampai sini, rupanya kawan pok dia ada. Dah lah sini susah nak dapat seat kan pa? Nasib baik dia ada. So kita orang dapat seat. Wife dia. Dan jom makan dulu. Bismillah. Ha? Kenapa? Oh, dia sudah ayam. Ayam. Dia ni nasi dagang hantar. Dia tarik, cewek kosong. Mana makan si minyaknya. Rasa dulu. Tadi usah. Ni, ada dagang satu dah buka dekat Tua, kat KL. Medan Marah. Ah. Nah, buka Medan Marah. Ya, kerja. Kerja lah. Alhamdulillah tutup. Puchong ada juga nasi dagang. Tak tahu. Tapi dia timbang. Selama dia tunggu. Oh. Dia akan timbang nasi. Oh, ya ke? Masih jauh lah tu. Masa mula-mula lagi. Dah lah timbang. Lepas tu dia ambil ada bunga telang tu kan. Kantang. Tak. Lepas tu ada Biasa Apa dia nak timbang? Sampai sekarang dia timbang. Tapi yang bunga telang tu dah tak ada dah. Sebab lambat sangat hiasan tu. Dia nak betul-betul demi. Ngam. Ada lah. Tapi okey je sebab sedap. Okey lah. Beratur lah. Beratur panjang lah. Yang ni pun sedap lah Pak. Kat driver ada juga kan? Ada? Makan. Tak tahu apa tadi. Okey kat tu. So dah masuk kawasan Cyberjaya. Cik Ana tadi dah habis makan dekat Mekno nasi dagang. Kebetulan kawan pok dia ada kat situ. Sebab kat situ kalau kita datang lambat beratur dan payah tempat duduk. Penuh je orang. Nampak? So nasib baik ada kawan dia. So kita duduk dengan dia lah. Kalau tidak
Dalam Geli. Kita orang sekarang dekat traffic light. Tunggu traffic light. Traffic light tengah merah lagi. Kita pun dah cerita. Dah sampai. Ni. Ke Winston. Oh, kat sinilah Cik Ana akan borak dalam Geli. Mana kopi raso tu? Dia kata ada kopi raso. Ni sepinggan. Kopi rasonya kat mana? Tahulah. Boleh masuk ke? Oh, boleh. Saya tak tahu kat mana satu dia punya studio. Siap pergi survey Ni wash lab sepinggan bakery ni tadi yang siapa tu kata kawan Pok D dia pernah lah melepak kat sini. Dekat sepinggan ni, dekat mamak dia kata. Ada dua mamak, satu Mana kopi dulu raso? satu je. Mana kopi raso tu? Tahu. Oh, banyak lah. Kalau you ikut I, boleh duduk lah dekat mana-mana tempat ni kan. Kat ni Cik Ana pernah sampai Istanbul, pernah pergi Hagia Sophia, Blue Mosque semua tu. Memang tempat dia sangat mesmerizing dan membuatkan kita macam wow. Daripada church jadi masjid, dari masjid jadi church, jadi masjid balik. Tempat tu. Lepas tu Cik Ana alamak, you tak boleh keluar ke? You memang kena masuk. Alamak. Masuk je lah, masuk tu balik. So kita orang ni nak keluar daripada sini tapi kena masuk juga dekat kalau terus saya tak boleh apa? Boleh. Kena masuk juga parking guys. Tak apalah. Survey parking terus. Dia tak ada kena bayar juga, tak ada grace period Ada kot. Okay, tak apalah. Okay, Cik Ana dah keluar daripada parking. Tak kena bayar. Dia ada macam grace period lah. Tapi kena tap kau punya touching go card lah. Sekarang kita orang nak balik ke rumah.